Dan salah satunya benda yang takut ni, tasbih. Ni adalah kayu koka. Kayu koka. Okey. Kayu koka. Kayu koka. Dia takut benda ni. Oh, dia takut kayu koka. Setan dan jin dia takut dengan kayu koka ni. Oh, sebab apa? So, boleh bukan? Ni Bismillah. dah selalu dizikirkan untuk kita bagi dia powerful lah. Tapi jangan letakkan kayu original lah ni. Betul. Tapi jangan letakkan niat untuk kayu. Kita hanya benda tu untuk perantaraan je lah. Tapi yang sebenarnya Allah. Dan ni satu lagi. Ni apa? Minyak kasturi kijang. Oh, inilah kasturi kijang. Buka, dia bau. Boleh bau? Boleh. Kuat. Kalau contoh macam Tajuk, Safwan Nazriyah semua nak, boleh cuba select. Untuk tak nak bagi benda tu mengikut semua. Sekarang boleh? Boleh. Banyak. Tapi yang nak cam yang original dengan tiruan, tengok hitam, kepekatan, bau dia kuat. Itu. Yang ni kalau pakai seminggu boleh bau lagi. Sedap bau dia. Betul. Tapi yang ni saya beli. Betul juga. Kadang ada warna putih. Itu kuning-kuning sikit. Bau tak sampai sana? Bau kuat kan. Tapi yang ni kalau nak beli, viewers boleh beli dekat page TikTok Ustaz Syafiq lah. Okey, baik. Nanti boleh pergi kat TikTok Ustaz Syafiq, boleh dapatkan kasturi kijang ni. Boleh saya claim royalty. Boleh. Aduh. Okey, baik. Lagi ada bawa lagi apa-apa? Itulah yang paling yang saya Ustaz punya memang buat untuk berubat punya barang-barang apa semua dijual ke? Tak, saya tak jual, cuma saya khaskan. Saya bagi tahu untuk viewers, siapa-siapa nak banyak ada gangguan, cuba buat benda ni, cuba amal doa ni. Dan macam itulah. Lagi satu, cuba cari tasbih ataupun kayu duri hitam. Duri hitam. Sebenarnya kayu duri hitam ni adalah kayu yang mana dan dulu-dululah orang-orang tua dulu, dia sebenarnya kayu yang dasar laut digunakan untuk mengikat jin. So jin tu dia akan jadi trauma bila tengok benda tu. Dia takut lah. Dia takut. So kayu tu letak dalam rumah ke macam mana? Dekat rumah pegang macam tu dia lari lah. Dia lari lah. Kalau yang lemah-lemah biasa-biasalah. Kalau yang kuat dia akan stay lah.